Terletak betul-betul di hadapan Menara Condong Teluk Intan, jumpalah satu pot sate. Inilah dia, Sate Sri Intan Wak Tani. Bayangkan sate ni dah berumur 40 tahun, dah kira level legend lah tu. Kalau saya dah berumur 50 tahun, ini kira level apa pula? Tadi dah makan, jadi sekarang hanya mampu order 5 ayam dan 5 daging saja. Kepekatan kuah sini pula sederhana. Alamak, sedap ke ni? Sate sini tak orang lama-lama. Bagi saya sedap sebab kena pada harganya yang hanya RM1. Tak kira ayam, daging atau harimau. Walaupun ayam dan lembu berlainan rupa, tapi bagi saya sate ayam dan daging sini lebih kurang sama rasa je. Bagi sesiapa yang cuti-cuti Malaysia ke Teluk Intan, selepas melawat Menara Condong, boleh je golek-golek menyeberang jalan, terus boleh makan sate.